Ahlan was sahlan, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini, kita nak sembang pasal satu kisah benar yang betul-betul luar biasa. Ini kisah tentang seorang pemuda Mesir berumur 28 tahun, nama dia Mustafa. Mustafa ni pernah terperangkap dalam satu fasa hidup yang sangat-sangat gelap. Tapi apa yang gempaknya, dia berjaya tarik diri dia keluar daripada krisis tu. Bukan magic tau, bukan sekelip mata. Tapi dengan bina tabiat harian yang sangat spesifik. Jom kita tengok macam mana rutin-rutin simple tapi konsisten ni ubah hidup dia 100%. Okey, memandangkan kisah Mustafa ni agak berliku sikit, kita dah susun perjalanan dia kepada 5 fasa mudah. Nombor 1, lingkaran keterpurukan. 2, titik perubahan. 3, tabiat harian untuk perubahan. 4, menyucikan persekitaran. Dan last sekali, hasil komitmen. Jom kita terus masuk bahagian 1, lingkaran keterpurukan. Untuk faham betapa besarnya kejayaan dia ni, kita kena tengok dulu sedalam mana dia jatuh pada awalnya. Cuba bayangkan tahun 2023. Keadaan Mustafa waktu tu memang sangat membimbangkan. Segalanya bermula dengan satu ikatan emosi yang sangat toksik terhadap seorang wanita yang dah berkahwin. Mustafa sendiri samakan benda ni macam kisah klasik Zulaiha tau. Satu obsesi yang tak sihat langsung. Benda ni makan diri dia dari dalam, buat jiwa dia kosong, letih emosi, letih rohani, dan ini cuma permulaan kepada masalah-masalah lain yang lagi besar. Bila dalaman dah hancur, luaran pun ikut musnah sama. Kafe yang dibuka dengan ayah dia gulung tikar sebab ambil pinjaman berunsurkan riba. Terus tenggelam dengan hutang keliling pinggang. Stres teruk punya pasal, dia cari pelarian dengan hisap ganja dan merokok. Lagi parah sebab nak sangat cari jalan keluar, dia mula taksub dengan benda-benda mengarut macam kad tarot, astrologi dan tenaga kosmik apa semua tu. Masa berharga tu lebuh macam tu je, lepak main dam dengan dadu. Memang betul-betul rock bottom lah cerita dia. Tapi satu benda kita kena faham pasal proses pulih ni, ia bukan satu garis lurus. Tak ada jalan pintas. Tahun 2023, dia dah mula sedar. Tapi masuk 2024, dia relapse, dia jatuh dan buat balik tabiat lama tu. Masuk tahun 2025, barulah dia betul-betul dapat rentak dan committed sampai pulih sepenuhnya. Ini buktinya, yang gagal tengah jalan tu biasa. Yang penting, kita terus cuba bangkit. Dan ini bawa kita ke bahagian 2, titik perubahan. Mana-mana perubahan besar pun mesti ada satu turning point kan? Detik di mana kita cakap, enough is enough. Aku kena berubah. Semuanya bermula pada satu malam ni. Tepat pukul 2 pagi, waktu orang tengah sahur, Mustafa terjaga. Tanpa fikir panjang, dia capai seutas tasbih kayu biasa dan mula beristighfar. Dia minta ampun sungguh-sungguh. Betul-betul menyesal dengan apa yang jadi. Lepas tu, dia tertidur balik. Tahu tak apa jadi? Bila dia bangun je sebelum Zohor, hujan turun lebat gila kat luar. Bagi Mustafa, itu bukan sekadar hujan. Ia rasa macam satu isyarat pribadi. Macam Tuhan nak bagi tahu yang dia ada harapan. Walaupun ada malam yang sangat deep macam tu, realitinya dia tetap tergelincir. Dia kerja balik kat tempat yang tak elok, isap rokok balik, layan ganja balik. Tapi sejujurnya, bila dia mengaku pasal kegagalan dia ni, cerita ni jadi sangat relatable untuk kita semua. Nak bina habit baru ni memang susah. Kalau anda tersadung, maksudnya proses tu belum habis. Anda cuma kena renew niat tu, bagi komitmen tu jadi lagi kebal daripada semalam. Alright, sekarang kita masuk ke teras utama perbincangan kita. Bahagian 3, tabiat harian untuk perubahan positif. Apa exactly tindakan harian yang betul-betul selamatkan hidup dia? 30,000, dengar tak? 30,000 kali. Mustafa ni dia tak main-main tau. Dia takat cuba-cuba ni tak ada dalam kamus dia. Dia start dengan 7,000 kali istighfar sehari, lepas tu dia push limit dia sampai 20,000 ke 30,000 kali setiap hari. Cuba letak diri anda dalam situasi dia. Maknanya sepanjang dia celik, hampir setiap saat tu dia sentiasa ingat Tuhan. Dedikasi gila macam ni lah yang akhirnya reprogram balik minda dan jiwa dia tu. So, apa rutin sebenar dia setiap hari? Sangat-sangat berstruktur. Dia bukannya bangun sahur untuk muhasabah diri. Dia paksa diri dia untuk sentiasa solat jemaah kat masjid. Antara waktu asar nak ke maghrib dan maghrib ke isyak, dia tak merayap. Dia lock diri dia kat masjid tu untuk elak sebarang gangguan. Dia baca surah Al-Baqarah, Maryam dan As-Saffat setiap hari. Dan dia memang jaga solat malam dia. Ini bukan setakat ibadah biasa. Ini adalah satu sistem perlindungan diri yang dia bina untuk pastikan fokus dia tak lari. Bila dah buat rutin kau-kau macam tu, Mustafa mula alami personal breakthrough. Komitmen luar biasa ni diterjemahkan melalui mimpi-mimpi yang sangat vivid dan jelas. Di cerita yang dia mimpi keluarkan ular dari perut dia dan mimpi lawan jin yang kacau dia selama ni. Tak kisahlah macam mana kita nak tafsirkan benda-benda supernatural ni, tapi untuk Mustafa, ini adalah penanda aras emosi yang besar. Macam satu confirmation yang tabiat harian dia betul-betul tengah cuci segala sampah dalam badan dia.
Seterusnya, bahagian 4, menyucikan persekitaran dan gangguan. Benda ni lah yang kita selalu sangat terlepas pandang bila nak start hidup baru. Hakikatnya, tabiat baru yang awesome macam mana pun takkan boleh survive dalam environment yang toksik. Mustafa bagi warning keras tau kat kita. Kena berani potong terus orang-orang lama. Dia buang kawan-kawan yang ajak ke arah negatif, dia tinggalkan kafe shisha dengan game buang masa tu dan ganti semua tu dengan jemaah masjid dan rutin yang bersih. Nasihat dia simple, buang dan delete terus nombor siapa-siapa yang selalu tarik anda masuk ke gaung balik. Dan ketegasan dia cuci environment ni berjangkit sampai ke bab kerja. Dia sanggup berhenti kerja kafe bila diorang start hidang shisha. Lepas tu dia pindah ke Hairah, dapat kerja baru. Dia berhenti lagi bila tahu kedai tu jual patung. Benda tu langgar prinsip dia. You guys bayangkan, dalam keadaan dia takut sangat jadi miskin tak ada duit, dia tetap letak nilai prinsip dia lebih tinggi berbanding gaji bulanan. Itu level keberanian yang lain macam. Akhir sekali, kita sampai ke bahagian 5, hasil komitmen. Apa sebenarnya ganjaran yang dia dapat lepas buat pengorbanan yang cukup ekstrim ni? Bila dia dah betul-betul stay on track, pintu rezeki mula terbuka dari arah yang tak disangka-sangka. Dia dapat kerja yang okey dan duit tu dia guna untuk clearkan hutang yang selama ni jadi beban terbesar dalam hidup dia. Dia bayar £5,000 Mesir kat bekas bos, $800 kat jiran dan baki tu kat kedai-kedai runcit. Total dalam £6,500. Hutang yang dulu hancurkan perniagaan dia, kini settle sepenuhnya. Zero! Bukan je bab hutang, benda-benda lain pun jadi teratur. Dia mula dapat baju baru, dapat telefon dari sumber tak dijangka dan ada satu cerita sweet ni. Satu hari, dia doa minta supaya dapat sebiji tasbih. Tahu tak apa jadi keesokan harinya? Makcik dia yang baru balik dari Mekah bagi dia sebiji tasbih putih. Sebiji macam apa yang dia nak? Kejadian-kejadian kecil ni macam pengesahan peribadi yang dia memang berada di jalan yang betul. Dekat penghujung cerita ni, Muhammad Hijazi, host yang interview Mustafa ni, ada tinggalkan satu pesanan yang sangat deep. Dia cakap, kita buat tabiat baik ni janganlah semata-mata sebab nak kereta ke, nak kaya raya ke. Rezeki yang paling ultimate sebenarnya adalah ketenangan fikiran. Boleh tidur malam dengan tenang dan bebas dari hutang yang mencekik dada. Itu adalah kebebasan yang paling mahal. Kisah Mustafa ni bukan sekadar cerita motivasi, ia adalah bukti nyata yang tabiat harian yang kecil tapi konsisten mampu tarik kita keluar dari lubang yang paling gelap. So, soalan saya untuk anda sekarang. Apa satu tabiat kecil yang anda akan mula buat hari ini untuk ubah hidup anda sepenuhnya? Jangan tunggu esok, jangan tunggu minggu depan. Fikirkan dan buat sekarang. Terima kasih sebab sudi join penerangan kita kali ini dan sampai jumpa lagi.